Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak mancing. Tempat semalam juga kita nak mancing. Tapi hari ni berbeza sikit lah. Sebab apa? Sebab model ada sikit. Bila ada model sikit, macam-macam kita nak fikir kan. Makna dia hari ni kita nak review pancing baru lah. Semalam udah dapat ikan daun baru 2 ekor. Hari ni kita pakai umpan udang dengan pumpun. Pakai 2 pancing. Satu pancing tu baru beli je lah. Model tengah ada ni. Nanti kalau model tengah tak ada ni, pakailah yang bunyi kiuk-kiuk-kiuk tu, kita pakai jugalah kan. Yang penting ada rezeki, kita beli, kena jagalah. Bukan senang nak cari duit tu. Okey, hari ni kita sambil mancing tu kita review sikit apa ni pancing, apa ni mesin pancing. Mesin pancing tu kita jenama ni jarang orang pakai. Saya je pakai sebab mesin ni murah, lepas tu dia berat. Dah berat, lepas tu dia tahan lasak lah. Dia tak cantik tapi dia berat, dia tahan lasak. Okey, pancing dia ni Viking. Viking ni makna negara Skandinavia, makna orang pelaut lah dulu, Viking ni. Ni. Ini kita beli pun tak mahal pun, 252 je. Tapi dia besar, berat. Makna kita cubalah, sebab dulu saya ada pakai ni, dia memang tahan lasak walaupun bunyi kiuk-kiuk-kiuk-kiuk, dia tahan lasak. Ni Viking ni. Dia ada Viking. Ini kita beli pun tak mahal pun, 252 je. Tapi dia besar, berat. Makna kita cubalah, sebab dulu saya ada pakai ni, dia memang tahan lasak walaupun bunyi kiuk-kiuk-kiuk-kiuk, dia tahan lasak. Ni Viking ni. Dia ada Viking. Ni dia besar ni pancing ni. Dia ada Viking. Makna dia saiz 7,000. Makna 7,000 lah, besar. Puas sikit mancingnya. Ini dia punya pengunci tu lah. Pengunci dia. Kita review lebih kurang aja lah. Macam mana anunya. Oh, terbalik. Awak tak berapa mahir sangat pasal pancing ni. Okey. Jama 7,000 ni. Dia yang bagus ni sebab dia punya main gear tu. Main gear tu dibuat daripada brass. BRASS. Brass kalau makna dah Cooper rasa. Cooper ataupun tembaga campur zinc. Makna dia tahan kakisan karat lah. Sini main dia. Ni. Makna kira boleh tahan lasak lah. Dia ada tulis kat sini strong, high precision and components. Dia sini. Instruction tu selalu dia dalam kotak ni. Ini tak ada apa, plastik. Tapi ni dia dekat kotak tu aja. Dekat kotak dia punya apa ni, mesin tu, dia punya komponen tu. Maknanya ada berapa? 56 komponen lah. Part list 56 komponen. Inilah dia punya gambar tu. Boleh lah pancing murah. Yang penting ikan kena dapat bagus tu. Lepas tu dia bagilah special gift we purchase. Dia bagi baju t-shirt tadi. T-shirt tulis Viking warna hitam. Apa hal pun itu je lah.
Saiz ini dia punya saiz tu memang besar lah ni. Dia tak banyak kainah dia punya tu. Ini dengan ini lah. Dia punya ini. Lain dia tak ada apa. Makna simple lah. Hari ni kita pakai dengan apa ni? Kita pakai batang pancing one piece lah. Makna dia tak ada sambung. Kita pakai direct satu buat. Satu pusingan ni makna 4.6. Makna kira laju jugalah. Ini untuk surf ni, untuk tepi pantai ni. Makna satu ni makna dia 4 kali dia pusing ni. Makna dia cepat lah. Dia ada 3 ball bearing ni. 3 ball bearing. Okey lah. Kita pun tak nak sembang pasal ini lah. Yang penting Viking lah. Jom kita pasang. Jom kita mancing. Kita pakai one piece punya batang pancing ni. One piece. Kita pakai sini lah. Jangan dia tak boleh masuk cukup. Tak boleh masuk karut lah. Oi. Tak boleh masuk pun. Aduh. Jenuh. Boleh. Awak dah lama tak mancing ya. Janji boleh baling, boleh pancing. Ini tadi kita pakai 50 pound, tapi dia punya diameter besar lah. Makna tali ni dia kasar. Ada setengah diameter kecil, dia halus lah. Kita pakai yang kasar lah. 50 pound. Oi ha. Kita pakai perambut, nak pakai 50 pound lah. Cap ikan terbang. Kita nak pakai udang. Tu dia udang beli ni punya lah besar mak bagak. Udang ni seekor 5 kupang ya. Punya lah besar. Saya yang kecil sikit. Kayak kecil sikit okey lah. Selalu saya pakai macam ni. Tak tahulah setengah orang macam mana pakai udang. Saya selalu macam ni lah. Kita baling tepi-tepi je lah. Tak perlu baling jauh. Bismillah. Dapatlah basmi ikan ni.
Okey, alhamdulillah hari ni apa ni, seekor pun tak ada dapat ikan. Pancing bawa 2 tu. Ini pun hujan ni sekarang, hujan rintik Makna langsung tak ada makan lah. Yang kita dapat hari ni pun dapat review aja. Review pancing baru. Tak apalah, umpan yang lebih ni kita bawa balik lah, umpan udang dengan pumpun ni. Hari pun hujan ni tengok rintik ni. Mungkin besok ke bila ke nanti kita pancing balik lah. Mana tak ada makan langsung tontek pun tak ada, sikit pun tak ada. Okey, assalamualaikum dan salam horas.